ada seorang kawan Cina aku ni, dan tiba-tiba dia terkejut tau. Jarib, tadi bukan kau kat tandas ke tadi? Mana ada, aku kat meja buat kerja. Jap, tadi aku nampak engkau dekat tandas sikat rambut. Sudah, aku memang kat meja aku, tapi dia nampak aku kat tandas. Walaupun bukan aku yang alami, tapi kawan aku yang kena. Kawan aku yang kena, si John tu. So kata, kau biar betul John, aku kat sini John, aku bukan nak prank-prank kau ke apa, aku memang kat sini. Betul, aku nampak engkau tadi kat bilik air tengah sikat rambut. Aku cakap, John, betul, aku memang selalu sikat rambut, tapi masa tu aku tak sikat rambut pun John. Aku kat meja je tengah buat kerja. Si John pun macam pening aku. Kita orang macam tak nak pergi tandas masa tu. Walaupun ada niat nak kencing, nak berak masa tu, tapi kita orang hold kejap. Kita orang cepat-cepat kemas barang balik.